Explore Sungai Nerus, 16 km menuruni arus dari hulu ke Pengkalan Hulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama DB Studio 53, cerita dunia bersama Dato'. Hari ini kita bukan sekadar datang melihat sungai. Kita akan masuk ke dalam sungai, mengikut arus dan merasai sendiri perjalanan sepanjang kira-kira 16 km di Sungai Nerus, Kampung Langkap, Setiu, Terengganu. Tetapi perjalanan kali ini mempunyai satu cerita yang lebih menarik, kerana di penghujung perjalanan kita akan sampai ke sebuah tempat yang mempunyai nama yang sangat dekat dengan sejarah kehidupan masyarakat di sini, Pengkalan Hulu, di mana merupakan tempat berlabuhnya perahu dan bot dari Kuala membawa dagangan dan sebagainya. Yang tak dapat dilupakan di masa lampau, tiada TV dan wayang gambar sesekali dalam setahun. Jabatan Penerangan datang membawa wayang menerangkan dasar kerajaan. Maka teramatlah suka orang kampung menyambutnya. Pengkalan Hulu dan Bukit Gaharu berpisah satu tiada. Jiwa, satu negara. Dahulu darah dan air mata mengalir demi sebuah merdeka. Generasi pergi meninggalkan pesan. Kita berada di sekitar Kampung Langkap, sebuah kawasan yang mempunyai hubungan rapat dengan Sungai Nerus. Sungai bagi masyarakat dahulu bukan sekadar tempat mencari ikan. Sungai adalah jalan. Sungai menjadi laluan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Barang dibawa melalui air, perahu dan bot digunakan, dan di sepanjang sungai, wujudlah pengkalan-pengkalan yang menjadi tempat orang mendarat. Hari ini kita mungkin melihat sungai sebagai tempat rekreasi, tetapi bagi generasi terdahulu, sungai merupakan sebahagian daripada kehidupan mereka. Hari ini peserta tidak akan bermula dari Kampung Langkap. Kaya dibawa ke bahagian hulu sungai, di situlah perjalanan kami bermula. Daripada hulu, kami akan mengikut arus Sungai Nerus sehingga akhirnya sampai ke Pengkalan Hulu. Jarak keseluruhannya lebih kurang 16 km. 16 km mungkin kelihatan mudah apabila disebut. Tetapi apabila kita berada di atas kayak, arus sungai, batu, pokok tumbang, selekoh dan perubahan keadaan air, semuanya menjadi pengalaman yang berbeza. Dan sekarang, masa untuk kita bermula. Kayak diturunkan ke air, peserta bersedia. Dayung di tangan, dan selepas semuanya selamat, kita lepaskan kayak mengikut arus. Tidak perlu terlalu melawan sungai. Kita ikut rentaknya. Kadang-kadang kita perlu mendayung. Kadang-kadang kita hanya membiarkan arus membawa kita. Dan di sinilah keindahan berkayak di sungai. Kita bukan sekadar melihat alam dari tebing. Kita berada di dalam alam itu sendiri. Semakin jauh kita bergerak, semakin kita meninggalkan dunia yang sibuk. Telefon mungkin masih ada, tetapi perhatian kita mula tertumpu kepada satu perkara: sungai, bunyi air, bunyi dayungan, dan angin yang melalui celah-celah pokok. Tetapi saya terfikir sesuatu, berapa ramai agaknya orang terdahulu yang pernah melalui laluan sungai ini? Mungkin dengan perahu kecil, mungkin membawa hasil kampung, mungkin membawa barang dagangan, mungkin juga sekadar pulang ke rumah. Hari ini kita menggunakan kayak. Dahulu, sungai ini mungkin menjadi salah satu jalan utama kehidupan mereka. Merah putih, biru kuning, bersatu dalam jiwaku. Malaysia, teruslah maju dengan semangat yang satu. 69 tahun merdeka. Kita melangkah menuju masa depan. Dari sawah hingga ke lautan, dari gunung hingga perbatasan,
anak Malaysia menggenggam impian, membawa nama ke persada dunia. Bukan hanya tentang kejayaan, bukan hanya tentang kemajuan, tetapi tentang sebuah keluarga yang mahu hidup dalam keamanan. Jika kita saling menjaga, jika kita saling menghormati, tiada badai. Dan sekarang kita menghampiri satu lokasi yang menarik, sebuah pengkalan lama. Menurut cerita masyarakat setempat, tempat seperti ini dahulu digunakan sebagai tempat mendarat perahu atau bot yang menggunakan sungai Nerus. Bayangkan keadaan dahulu, belum ada jalan raya seperti hari ini, belum ada kenderaan moden, sungai menjadi laluan, perahu menjadi pengangkutan dan pengkalan menjadi tempat pertemuan antara manusia dengan sungai. Mungkin di sinilah hasil kampung dinaikkan, mungkin barang dibawa turun, mungkin orang kampung menunggu perahu. Setiap pengkalan pasti mempunyai ceritanya sendiri. Visual, kayak menghampiri lokasi akhir, peserta mendarat, seas, dan akhirnya, selepas kira-kira 16 km perjalanan, kami tiba di destinasi, Pengkalan Hulu. Di sinilah perjalanan berkayak kami berakhir. Tetapi sebenarnya, perjalanan kita baru sahaja membuka satu cerita. Kerana tempat ini bukan sekadar titik akhir untuk peserta kayak, ia mengingatkan kita kepada satu zaman ketika sungai menjadi jalan raya, ketika perahu menjadi kenderaan, dan ketika pengkalan menjadi nadi kehidupan masyarakat. Hari ini, kita turun ke sungai untuk rekreasi, untuk kesihatan, untuk menikmati alam, untuk mencari ketenangan, tetapi generasi terdahulu turun ke sungai kerana kehidupan. Mereka mencari rezeki, mengangkut barang, berhubung dengan kampung lain, dan menggunakan sungai sebagai sebahagian daripada perjalanan harian. Satu sungai, dua zaman. Dahulu sebagai jalan kehidupan, hari ini sebagai laluan eksplorasi. Namun sungainya masih sama, Sungai Nerus. Sebagai penutup, bolehlah kita simpulkan 16 km telah kita lalui. Daripada hulu, mengikut arus, hingga sampai ke Pengkalan Hulu. Bagi peserta kayak, ini adalah sebuah pengalaman. Tetapi bagi kita yang melihat dari sudut sejarah, perjalanan ini memberikan satu pengajaran. Kadang-kadang, untuk mengenali sebuah kampung, kita perlu mengenali sungainya. Kerana sungai bukan hanya air yang mengalir. Sungai membawa manusia, sungai membawa rezeki, sungai menghubungkan kampung, dan sungai juga membawa cerita dari satu generasi kepada generasi yang lain. Inilah Sungai Nerus, Kampung Langkap. Dahulu, Pengkalan menjadi tempat perahu mendarat. Hari ini, kayak pula menjadi kenderaan kita menikmati keindahan sungai. Dari pengangkutan kepada rekreasi, dari kehidupan kepada eksplorasi. Saya Datuk bersama DB Studio 53. Kalau anda suka perjalanan seperti ini, jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan teruskan bersama DB Studio 53 kerana di sini, setiap perjalanan mempunyai cerita. Setiap cerita ada makna. Jumpa lagi dalam eksplorasi kita yang seterusnya. Wassalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berdiri di bawah langit yang sama. Dari desa hingga ke kota, satu jiwa, satu negara. Dahulu darah dan air mata
mengalir demi sebuah merdeka. Generasi pergi meninggalkan pesan, jangan lupakan perjuangan. Kini kita menyambung langkah, membina harapan bersama. Walau berbeza warna dan bahasa, kita tetap satu Malaysia. Biar zaman terus berubah, biar dunia semakin mencabar, selagi hati masih percaya